Dan yang paling kuat kata para ulama untuk menentukan seorang itu al-imam yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah di hari terlepas daripada dia dibai'ah oleh kumpulan ulama daripada Syam dan kumpulan ulama daripada Iraq, kemudian umat Islam yang lain akan berbai'ah kepadanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian mengetahui bahawa berita dia telah pun dibai'ah, imam itu telah pun dibai'ah di antara rukun dan maqam, maka hendaklah kalian mendatanginya. Fabayi'uhu walau habwan 'ala thalji. Pergilah berbai'ah kepadanya walaupun terpaksa merangkak kata Rasulullah di dalam salji. Nabi nak bagi tahu walaupun susah. Sebahagian ulama kata mungkin peristiwa bai'ah itu berlaku pada musim salji. Ada yang ulama setuju, ada tak setujulah. Jadi saya tak mau masuklah banyak sangat khilaf. Kita ambil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan kepada saya dan kita semua, kita masih ada peluang untuk mendapatkan mati syahadah fi sabilillah.